Sekarang, student IPTA dah boleh kerja part-time dekat kampus. Waktu kerja fleksibel ikut jadual sendiri tau. MySiswa Job on Campus ni program kerja part-time dalam kampus untuk bantu student IPTA tambah pendapatan sambil belajar. Program ni dilaksanakan dekat 20 universiti awam dan keutamaan diberikan kepada student keluarga B40, M40, golongan rentan dan OKU untuk ringankan beban kos sara hidup dekat kampus. Yang bestnya program ni, waktu kerja diselaraskan ikut jadual kuliah dan boleh asah soft skill sambil tambah duit poket. Pelajar akan dapat bayaran RM6 sejam, waktu kerja pula selama 20 jam seminggu dalam semester akademik dan 40 jam seminggu semasa cuti semester. Secara umumnya, anda layak mohon kerja ni kalau anda warga negara Malaysia, berstatus aktif dalam pengajian degree, masters atau PhD, pointer minimum 2.50 dan rekod disiplin bersih sepanjang pengajian. Kalau nak tengok senarai penuh pautan permohonan untuk semua 20 IPTA, boleh rujuk dalam artikel ni. Kami dah kumpulkan semuanya dekat sini, tinggal tekan dan apply je. Tengok iklan kerja part-time yang ada dan tekan mohon sekarang untuk mohon. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.ecentral.my sekarang.